Tak. Sumpah tak. Okay, record. Hai semua. Bye semua. Assalamualaikum. Okay. Hari ni kita orang tema dia memang stand up comedy. Betul. Tapi kita buat sit down comedy. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam. Salam perpaduan. Salam. Salam satu Malaysia. Salam. Salam cium tangan. Salam. Selamat malam. Malam. Okay. Hari ni tema dia tentang campus life. Okay. Cerita ni macam ni. Macam mana? Pada tahun 69, Okey. lepas tahun 70, Alright. sebelum tahun 71. Okey. Boleh nampak. So tahun 69 tu lepas tahun 68. Nice. Jadi sebelum tahun 70. Betul. Cuba kasi khabar. Kat mana dia? Tahun 70. Tahun 70. Okay, campus life. Okay, kita masuk topik balik. Kita masuk topik balik. Cuba cakap apa? Okay. Kita akan cerita pasal campus life lah. So kita nak share kita punya story apa yang berlaku dekat campus ni. Actually, pernah dengar tak cerita seram yang ada dekat campus ni? Kampus ni ada cerita seram. Pam. Macam mana? Cuba cerita sikit. Masa hari tu, okay, ni pengalaman saya lah. Saya bawa motor pada pukul 12.05 pagi. Pada masa tu saya nak balik ke kolej. Okey. Saya nak balik ke kolej. Saya jalan dan membawa motor. Jalan ke bawa? Saya membawa motor. Okey. Menaiki motor. Saya bawa motor. Ada satu sempang dekat Gemia tu, dekat jambatan tu. Masa saya lalu, tiba-tiba Sabar. Terkejut. Okey, sambung. kucing lalu. Mesti seram kan? Tak boleh dia tak sampai semua. Tak sampai. Masih jalan sikit depan tu. Seram. Masa jalan sikit ke depan tu, ada satu sempang nak masuk markas Palatas tu. Saya belok ke kanan, pergi ke kolej. Tiba-tiba Yang nanti tu. kawan saya tegur. Saya pun tegur lah balik kan. Biasalah kawan tegur, kita tegur lah. Macam yang mana dia tegur tu? Macam hai, kita hai dah. Itulah cerita seram saya. Seram kan? Seram kan? Yang seram tu tiba-tiba tu. Saya pun terkejut tadi. Tiba-tiba. Teruskan. Apa nak buat ni? Okey lah. Kita ke campus lah. Campus life. Okey, teruskan. Campus life. Kita profesional. Korang pernah tak bangun lambat? Pernah? Selalu. Dapat marah tak? Ya. Macam mana? Itu personal. Personal. Macam campus ni dah biasa dengan bangun lambat. Betul? Datang kelas lambat. Macam biasa, kelas pukul 8, bangun 7.99. Ya. Nampak? Pelik kan? Saya pun pelik. Okey. Dah biasa dengan benda ni semua. Tapi yang paling tak biasa ni, bangun dah awal, kelas tak pergi. Dalam 6 minggu contoh dalam 6 minggu baru datang satu kelas. Ya Allah. Tak,
Bukan, ni pengalaman. Pengalaman. Senang pengalaman. Macam sendirilah kan kita pergi kelas belajar kan, kalau tak apa dah tanya universiti kalau tak belajar betul. Seperti biasa selepas pergi kelas kita mesti pergi makan. Betul. Macam biasa tempat makan kita dekat mana? Kat mana? Ada banyak kafe. Ada banyak Sadin tak buka kat sini. Kafe Tenggol ada. Betul. Kafe Perhentian ada. Betul. Yang paling famous Iya semua ada. Tak ada dalam Malaysia. Itu semua ada. Yes. Atau bahasa Melayu dia Mamanta. Tempat paling hot dekat UiTM Demi. Betul. Kau pergi dah pukul berapa pun akan still ada orang. Betul. Tapi kalau malam tu macam bahaya sikit kalau nak pergi. Sebab apa tu? Malam dia tak buka. So better jangan pergi malam. Betul. Tapi sebelah dia ada kedai juga. Tapi malam pun tak buka lah. Betul. Sebelah tu ada kedai lagi. Betul. Tapi memang tak buka kedai tu. Sebab sebenarnya dia buka malam. Betul. Tapi dah tak buka dah lah. Yang sebelah tu tak buka juga. Betul. Sebelah tu ada dulu kedai Western. Nama dia Western. Kedai Western. Kedai Western contoh. Tak ingat nama dia. Memang sedap tempat dia. Betul. Korang boleh saya boleh recommend lah untuk pergi ke situ. Tapi dia tak buka dah. So better pergi Mawita je lah. Jadi berakhirlah sitcom komedi daripada untuk hari ini. Seram kan? Kalau seram tekan like. Tolong minta sangat. Klik 2 kali untuk kita bantu.